Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita jumpa lagi dengan Pak Chu. Jadi pada kali ini Pak Chu akan berceritakan tentang sedikit dengan apa yang berlaku dekat bumi kita sebenarnya. Bumi kita ni daripada mulanya dia terbentuk lebih kurang dalam 4.5 juta bilion ataupun bilion tahun dahulu, ada berlaku beberapa macam-macam episod. Jadi apa yang Pak Chu nak cerita kepada hari ini adalah kepupusan haiwan ataupun kehidupan di atas muka bumi ini. Tak kira lah sama ada benda itu flora ke fauna dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu bahawa dalam sejarah geologi kita ada 5 kali episod kepupusan yang berlaku. Jadi kepupusan ini bermakna kehidupan yang ada pada masa itu mati, tapi bukan keseluruhannya. Mungkin melibatkan 70%, 80%, kadang-kadang boleh sampai pada 90% spesies yang mati. Dan kemudian apabila matinya kehidupan berkenaan, maka dia akan dia akan terletak di dalam kalau di dalam lautan, dia akan jatuh di dalam dasar lautan dan kemudian ditindih dengan pasir dan tanah dan sebagainya, akan terbentuklah batu. Jadi batu berkenaan akan mengandungi fosil. Itu fosil itulah sebagai satu benda ataupun bahan di mana kita boleh buat kajian. Tentu usia kan berapa umur dia, apa jenis dia, daripada family mana, daripada phylum mana, daripada spesies apa, maka kita boleh tahulah sejarah dia. Jadi di dalam semasa kejadian muka bumi ini dalam 4.5 bilion years dahulu, adalah kita tahu bahawa kehidupan yang mula-mula sekali terbentuk, kehidupan yang pertama sekali terbentuk adalah lebih kurang dalam Precambrian. Dalam masa Precambrian, masa tu kita nak kata satu single cell punya kehidupan. Jadi yang lebih kurang dalam 700 juta tahun dahulu. 700 juta tahun tu bermulanya kehidupan. Apabila bermulanya kehidupan, makanya adanya sel-sel ni, sel-sel atau kehidupan satu sel, dan kemudian bergabung akan menjadi satu berbagai-bagai inilah macam bakteria dan sebagainya. Itu 700 juta tahun dahulu. Itu benda sebelum dipanggil dalam zaman Precambrian. Precambrian. Jadi selepas pada itu berlakulah perkembangan kepada kehidupan, di mana dia akan terbentuknya orang kata kehidupan dalam lautan yang ada cengkerang, dan kemudian adanya dan sebagainya, dan kemudian mengikut daripada apa yang kita study ikut pada sains, itu mengatakan sebagai teori Darwin lah, senang kita bercerita bahawa itu berlakunya evolusi perubahan daripada satu haiwan kepada satu haiwan yang lain, berlakunya perubahan dan daripada kehidupan. Jadi berlakulah rantaian kehidupan. Jadi yang pertama sekali apabila dia berlaku kehidupan, yang pertama sekali berlakunya episod yang pertama di mana berlakunya kepupusan pada 444 juta tahun dahulu, di masa zaman Ordovician itu, maka 86% daripada spesies yang hidup pada masa itu melalui kepupusan. Bermakna dia mati, dan kemudian dia akan terperangkap dalam sedimen, dan kemudian terbentuklah terawet sebagai fosil di dalam batuan. Jadi pada masa itulah maka dia kata masa itu berlakunya, pada masa Ordovician inilah dikatakan berlakunya global cooling ataupun pembekuan ataupun glaciation atau glasia yang terlampau ekstrim pada masa itu, dan kemudian dan juga berlakunya, apabila dah berlakunya glasia, bermakna semua air mentah akan beku, dan kemudian berlakunya penurunan daripada paras laut. Itulah satu faktor yang dikatakan berlakunya kepupusan pada zaman Ordovician lebih kurang 444 juta tahun dahulu.
Dan kemudian berlaku episod yang kedua, di mana kehidupan yang pupus, iaitu dipanggil dalam masa Devonian. Devonian lebih kurang dalam 360 juta tahun dahulu, di mana pada masa ini kita tahulah dalam masa Devonian ni ikan dah terbentuk sebenarnya. Ikan dah ada dah dalam lautan. Ikan dah ada dalam berkenaan hidupan macam seafood, dan kemudian the gastropod, brachiopods, semua dah ada pada masa ini. Dan kemudian apabila berlakunya kepupusan pada 360 juta tahun ini, maka 75% daripada haiwan-haiwan ataupun organisma berkenaan mati. Apabila mati, maka berlakulah ternaplah mereka di dalam batuan, dan kemudian adanya terbentuk sebagai fosil. Itu dia. Dan benda masa inilah berlakunya dikatakan kekurangan oksigen yang melampau di dalam lautan, ataupun kita bagi dalam istilah dia anoxic punya environment ataupun sekitaran anoxic. Dan kemudian dan pada masa itulah maka haiwan-haiwan berkenaan akan pupus. Jadi yang tinggalnya 25% lagi. Yang 25% itulah yang akan berlakunya evolusi selanjutnya untuk percambahan atau perkembangan flora dan fauna. Jadi berlakulah episod kepupusan yang ketiga, lebih kurang dalam 250 juta tahun dahulu, iaitu di bahagian di antara Permian dengan Triassic. Di Permian dengan Triassic berlakunya kepupusan, di mana lebih kurang dalam 96% daripada spesies, ataupun 96% daripada spesies yang ada itu pupus. Jadi kita bayangkan tinggal 4% lagi. Jadi 96% tu dah pupus. Dah pupus maknanya mati. Dah mati. Dan kemudian inilah dikata pada masa inilah dikata adanya disebabkan oleh massive disebabkan oleh volcano atau volcanic activity yang agak aktif pada masa itu, dan mengeluarkan banyak gas methane. Itu gas methane yang terlampau banyak dan mengurangkan oksigen. Itulah penyebab semua organisme ataupun hidupan pada masa itu mati. Dan kemudian apabila episod ni berakhir, maka episod yang berikutnya itu kepupusan yang keempat, itu di mana pada masa Triassic lebih kurang dalam 200 juta tahun dahulu, di mana 80%-nya adalah spesies berkenaan adalah mati. Ini juga disebabkan oleh volcanic activity. Volcano tu adalah aktif pada masa ini. Dan kita tahu bahawa 200 juta tahun dahulu adalah di mana semua bumi kita ni, semua kontinen ataupun kontinen-kontinen yang ada di atas muka bumi ini bersatu membentuk Pangaea. Jadi Pangaea itu daripada masa itulah lebih kurang dalam 200 juta tahun dia start berpisah di antara satu sama lain. Dan bergeraklah mengikut kadar-kadar yang tertentu sehinggalah sampai sekarang ni. Okey. Dan kemudian yang terakhir sekali adalah kepupusan pada yang paling besarlah, kepupusan pada 65 juta tahun dahulu, iaitu pada masa Cretaceous atau pada masa Kapur, di mana pada masa inilah berlakunya asteroid ataupun volkanik adanya meteorite impact di Gulf of Mexico. Sekarang ni Trump tak bagi Gulf of Mexico dan Gulf of America. Tapi sebenarnya kita Gulf of Mexico dia adanya berlakunya meteorite impact di sana, dan menyebabkan haiwan yang paling besar yang ada di atas muka bumi itu, iaitu dinosaur dan keluarga dia, mati disebabkan oleh impact berkenaan, sebabkan toxicity dan sebagainya. Pada masa itu adalah 76% daripada spesies yang ada, dah mati. Jadi sekarang ni kita ada 5
Yang pertama pada 444 juta tahun dahulu, yang kedua pada 360 juta tahun dahulu, yang ketiga pada 250 juta tahun dahulu, yang keempat 200 juta tahun dahulu, dan yang terakhir sekali adalah 65 juta tahun. Bila yang keenam? Itu yang syok tu. Bila yang keenam? Tapi sebenarnya keputusan yang keenam tu kita pun tak tahu, kita tak pasti. Tapi walau macam mana pun ada kehidupan yang ada tu, yang kita tahu bahawa berlakunya evolusi dan sebagainya sehinggalah kepada Pleistocene. Pleistocene tu lebih kurang 2 juta tahun. 2 juta tahun dia ada satu primate ataupun dia seakan-akan manusia, tapi kita panggil dia sebagai Homo erectus. Homo erectus ni adalah bentuk dia macam monyet, tetapi berjalan kaki dua, dan kemudian masa tu dia dah berlaku ada zaman-zaman dibuat stone tool dan sebagainya. Itu adalah merupakan kaum Homo erectus yang ada. Jadi penemuan terbaru yang ada dekat Lenggong di mana ada berlakunya meteorite impact di Lenggong, di Bukit Bunuh tu, kita jumpa, ada saintis jumpa tool ataupun alat batu yang digunakan oleh Homo erectus yang berusia 1.83 juta tahun dahulu. Jadi itulah maknanya kehidupan yang ada pada masa itu. Dan kemudian kaum ini pupus, Homo erectus ni pupus. Kemudian apabila pupus, macam mananya yang ada Homo sapien. Inilah jadi pertikaian di antara hukum Darwin dan juga Al-Quran. Jadi kita tengok Al-Quran menyatakan bahawa kita manusia ini adalah berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah di mana sebaik-baik insan yang diciptakan oleh Allah SWT, di mana dicipta Nabi Adam, dan kemudian itu diberikan fikiran dan sebagainya. Maka maknanya kita ada gap dan antara Mono erectus dan Homo sapien. Homo erectus dan Homo sapien ada satu kepupusan yang berlaku di situ, dan berlakunya ada penciptaan baru yang berasal daripada Nabi Adam. Itulah yang Pak Cik faham lah. Jadi kalau kita tengok, kita baca-baca dari segi dalam mana-mana artikel dan sebagainya, Nabi Adam tu lebih kurang dalam 8,000 tahun dahulu. Itulah yang dapat Pak Cik kongsi kepada kali ini. Maknanya di dalam episod kejadian bumi yang bermula daripada 4.6 billion years dahulu dan sampai kepada sekarang ni, kita ada 5 episod kepupusan yang paling besar. Okey, dan kemudian kita akan menunggu kepupusan yang ke-6. Kepupusan yang ke-6 itu tak lain atau bukan adalah Doomsday ataupun hari kiamat. Itu sajalah yang dapat Pak Cik kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini dapat memberi sedikit manfaat kepada semua. Jadi kalau kita tengok yang Pak Cik pakai topi ni, sebenarnya topi ni adalah yang daripada UTP. Dia ada satu rock garden dekat UTP tu. Jadi kalau kita pergi sana, kita dapatlah tengok macam mana sejarah bumi tu berlaku. Ni adalah salah satunya adalah fosil gajah yang adalah model yang ada dekat rock garden berkenaan. Jadi itu sajalah daripada Pak Cik. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.